Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nabila binti Jamaluddin. Hari ini akan menerangkan mengenai bab 2 respirasi, iaitu eksperimen 2.1 peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Kita mulakan yang pertama dengan tujuan mengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Seterusnya adalah penyataan masalah. Apakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan juga udara hembusan? Seterusnya adalah hipotesis. Peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan adalah lebih tinggi daripada peratus oksigen dalam udara hembusan. Baiklah, marilah kita melihat kepada bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. Radas yang digunakan adalah yang pertama adalah besen kaca, yang kedua adalah balang gas, yang ketiga adalah penutup balang gas dan yang keempat adalah alas balang gas. Kita pergi pula kepada radas bahan yang digunakan, iaitu yang pertama adalah lilin, yang kedua adalah plastistin, yang ketiga adalah pen penanda dakwat kekal, yang keempat adalah mancis dan yang terakhir adalah air. Baiklah, marilah kita melihat kepada prosedur yang digunakan dalam eksperimen ini. Isi padu balang gas ini dibahagi kepada 5 bahagian yang seragam dan ditanda dengan pen penanda dakwat kekal. Nyalaan lilin dan telangkupkan balang gas yang berisi udara ke atas lilin tersebut. Perhati dan catatkan aras air selepas nyalaan lilin tersebut padam. Buat anggaran peratusan oksigen dalam udara dalam balang gas tersebut. Seterusnya, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan untuk mengumpulkan udara hembusan sehingga isi padunya sama seperti udara sedutan. Ulang langkah 2 dan juga 3. Perhatikan nyalaan lilin yang terdapat di dalam eksperimen tersebut. Perhatikan juga kenaikan aras air di dalam eksperimen tersebut. Murid-murid dikehendaki untuk mencatatkan aras air yang terdapat dalam eksperimen tersebut. Hasil eksperimen mendapati keputusan aras air di dalam balang gas 1 daripada 5 bahagian bagi udara sedutan yang membawa kepada peratusan 20%, manakala bagi udara hembusan adalah 1/2 daripada 5 bahagian yang membawa kepada 15%. Kesimpulannya, hipotesis eksperimen kita ini diterima. Peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan adalah lebih tinggi berbanding peratus komposisi oksigen dalam udara hembusan. Marilah kita menjawab soalan yang ditanya di dalam eksperimen ini. Adakah kenaikan aras air di dalam balang gas yang manakah lebih tinggi? Jelaskan pemerhatian anda.
Jawapan: aras air di dalam balang gas yang mengandungi udara sedutan lebih tinggi, komposisi oksigen dalam udara sedutan adalah lebih tinggi daripada udara hembusan. Pembakaran lilin menggunakan oksigen di dalam balang gas menyebabkan air masuk untuk memenuhi ruang yang asalnya dipenuhi oleh oksigen. Sekian, terima kasih.